Para AP Melayu yang ditemui menyifatkan belanjawan tahun ini sebagai yang memberi jaminan kukuh bagi masa depan jangka panjang Singapura. Ini kerana ia bukan sahaja merangkumi langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing negara, bahkan memberi tumpuan kepada aspek pembangunan sosial serta kesejahteraan rakyat. Belanjawan kali ini merupakan keinginan pemerintah untuk terus memupuk keyakinan bagi warga negara Singapura kerana apa yang diharungi pada masa hadapan merupakan sesuatu yang mungkin tidak menentu dan mempunyai banyak cabaran. Amat penting untuk pekerja-pekerja kita untuk terus meningkatkan kemahiran mereka. Lagi-lagi dengan banyak teknologi yang telah kehadapan kan, terutama sekali dalam bidang AI. Dan saya rasa ini adalah satu yang baik untuk kita memperjuangkan. Belanjawan 2026 adalah satu belanjawan yang seimbang dan berpandangan jauh ke hadapan. Saya bersetuju dengan Perdana Menteri Lawrence Wong bahawa ini merupakan langkah pertama untuk memastikan masa depan Singapura terus terjamin dalam dunia yang sedang berubah dan penuh ketidaktentuan. Peruntukan besar bagi kecerdasan buatan atau AI serta perluasan inisiatif Comlink Plus sebagai langkah memperkukuh sokongan kepada keluarga berpendapatan rendah dan golongan pertengahan atau sandwich dalam belanjawan kali ini turut menarik perhatian para AP. AI, pertolongan untuk pembelajaran AI, pertolongannya dalam sektor-sektor AI mission yang Perdana Menteri katakan advanced manufacturing, transport, connectivity dan sektor-sektor yang lain yang dikatakan akan diberi terapkan peningkatan dari segi pemahaman AI dan juga pertolongan dari segi pembelajaran di dalam sektor-sektor tertentu dan juga dari segi untuk pekerja-pekerja accountancy dan juga peguaman. Kemahiran AI ini harus didekati bagi semua lapisan masyarakat, terutama sekali belia, kerana ini adalah salah satu kemahiran yang diperlukan supaya apabila belia kita ini mencari tempat mereka di mata dunia ataupun ingin membina kerjaya mereka, mereka dilengkapi satu, kebolehan AI dan yang kedua, peluang bekerja. Dan dengan pembaharuan ataupun pakej kemajuan yang dipertingkatkan dalam Comlink Plus ini, ianya memberikan satu perjanjian sosial antara keluarga Comlink Plus kita supaya mereka bersama pembimbing keluarga mereka ataupun family coaches dapat melakarkan plan induk bagi keluarga mereka, bagaimana untuk memiliki rumah, misalnya bagaimana untuk mendapatkan tempat di prasekolah untuk anak mereka.